I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Tahun 75 mari buat janji apa-apa. Royalty Tak payah royalty pada Kelantan. royalty minyak Yang lahir di tepi pantai Kelantan, sejauh mana sekalipun ada nak dikira hak Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam pintar KDRI. Bersama saya pada hari ini, nama diberi Hazrik Aimi bin Azman daripada unit PIM 2 ambilan Ogos 2025-2030. Selama lebih 40 tahun, satu persoalan sering timbul dalam politik dan ekonomi Malaysia. Adakah negeri Kelantan sebenarnya layak menerima royalti petroleum? Setengah pihak mengatakan Kelantan mempunyai hak terhadap hasil minyak yang ditemui di laut berhampiran negeri tersebut. Namun, ada juga yang mengatakan bahawa petroleum tersebut berada di luar sepadan negeri dan oleh itu, Kelantan tidak layak menerima royalti. Isu ini bukan sahaja melibatkan politik, tetapi juga undang-undang, ekonomi dan tafsiran sempadan perairan negara. Dalam video ini, kita akan menyelidiki fakta sebenar mengenai isu royalti petroleum Kelantan, bagaimana ia bermula dan mengapa perdebatan ini masih berterusan sehingga ke hari ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai sumber petroleum yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Petroleum bukan sahaja menjadi sumber tenaga utama, malah menjadi penyumbang besar kepada pendapatan negara melalui ekspor minyak dan juga gas. Di Malaysia, pengurusan petroleum dikawal oleh syarikat minyak nasional iaitu Petroleum Nasional Berhad atau lebih dikenali sebagai Petronas. Penubuhan Petronas dan pengurusan petroleum negara ditetapkan melalui satu undang-undang penting, Petroleum Development Act 1974 atau Akta Kemajuan Petroleum 1934. Namun begitu, pengurusan hasil petroleum di Malaysia tidak terlepas daripada satu perdebatan. Salah satu isu yang sering dibincangkan ialah tuntutan royalti petroleum oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Isu ini telah berlangsung selama beberapa dekad dan melibatkan pelbagai perbahasan sama ada dari segi undang-undang, politik dan juga ekonomi. Persoalan utama yang sering timbul ialah sama ada negeri Kelantan benar-benar layak menerima royalti petroleum seperti negeri pengeluar minyak lain seperti Sabah, Sarawak dan juga Terengganu. Pertama sekali kita perlu kenal apa itu royalti petroleum. Royalti petroleum merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada kerajaan negeri hasil daripada pengeluaran petroleum di kawasan negeri tersebut. Di Malaysia, sistem royalti petroleum bermula selepas Kerajaan Persekutuan meluluskan Akta Kemajuan Petroleum 1974. Melalui akta ini, semua hak milik petroleum di Malaysia diserahkan kepada satu syarikat iaitu Petronas. Sebagai balasan kepada negeri-negeri yang menyerahkan hak petroleum mereka kepada Petronas, syarikat ini akan membayar bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang dikeluarkan kepada kerajaan negeri yang terlibat. Bayaran ini biasanya dibuat 2 kali setahun dan bertujuan memberi pulangan kepada negeri yang mempunyai sumber petroleum di kawasan mereka. Sistem ini telah menjadi asas kepada hubungan ekonomi antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan dalam sektor petroleum. Namun begitu, walaupun sistem ini kelihatan jelas dari segi undang-undang, pelaksanaannya kadang-kala menimbulkan perbezaan tafsiran terutamanya apabila melibatkan lokasi pengeluaran petroleum di kawasan laut. Isu royalti petroleum Kelantan bermula daripada satu perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1975 iaitu
Perjanjian Penyerahan Hak Petroleum 1975 antara Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Petronas. Di dalam perjanjian tersebut, Kerajaan Negeri Kelantan menyerahkan hak milik petroleum kepada Petronas selaras dengan pelaksanaan Petroleum Development Act 1974. Sebagai balasan, Petronas bersetuju untuk membuat bayaran tunai kepada Kerajaan Negeri Kelantan bersamaan 5% daripada nilai petroleum yang dihasilkan sama ada di darat ataupun di luar pantai Kelantan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Besar Kelantan pada ketika itu iaitu Muhammad Nasir bersama pengerusi Petronas Tengku Razali Hamzah. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahawa pembayaran perlu dibuat 2 kali setahun iaitu pada bulan Mac dan juga bulan September. Jadi berdasarkan perjanjian ini, Kerajaan Negeri Kelantan berpendapat bahawa mereka mempunyai hak untuk menerima royalti petroleum daripada aktiviti pengeluaran petroleum yang berlaku di kawasan luar pantai berhampiran negeri tersebut. Kerajaan Negeri Kelantan menuntut royalti petroleum kerana terdapat beberapa lapangan petroleum dan gas di laut berhampiran pantai Kelantan. Antara kawasan yang sering disebut dalam perbahasan isu ini ialah Bumi Field, PM301 Blok dan juga kawasan Medan Gas di Malaysia-Thailand Joint Development Area. Lapangan gas Bumi Field terletak di luar pantai Kelantan dan menghasilkan gas asli yang disalurkan melalui paip ke pantai di kawasan Bacok. Gas ini kemudiannya diproses di Kompleks Pemprosesan Gas di Kerteh yang juga merupakan salah satu pusat industri petroleum utama di Malaysia. Dalam isu ini, Kerajaan Negeri Kelantan berhujah bahawa kerana lapangan petroleum ini berada berhampiran pantai Kelantan, maka negeri tersebut sepatutnya menerima bayaran royalti sebanyak 5% daripada nilai pengeluaran petroleum tersebut. Kerajaan negeri tersebut juga berhujah bahawa kegagalan membayar royalti tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian petroleum yang telah ditandatangani pada tahun 1975. Berdasarkan hujah ini juga, Kerajaan Negeri Kelantan pernah memfailkan tindakan undang-undang iaitu saman terhadap Petronas pada tahun 2010 bagi menuntut semula bayaran royalti yang didakwa tidak dibayar. Mengapa Kerajaan Persekutuan menolak tuntutan daripada Kerajaan Negeri Kelantan? Walaupun Kelantan menuntut royalti daripada lapangan petroleum tersebut, Kerajaan Persekutuan mempunyai tafsiran yang berbeza dari segi undang-undang. Menurut Kerajaan Persekutuan, kebanyakan lapangan petroleum seperti Bumi Field dan kawasan blok petroleum seperti PM301 Blok terletak jauh daripada pantai Kelantan, iaitu melebihi had perairan negeri. Dalam sistem undang-undang Malaysia, sempadan kuasa negeri di laut biasanya hanya meliputi 3 batu nautika dari garis pantai. Oleh itu, apabila petroleum ditemui di kawasan yang lebih jauh daripada had tersebut, kawasan itu dianggap sebagai perairan persekutuan dan bukan lagi di bawah kuasa negeri. Selain itu, sebahagian pengeluaran gas juga berlaku di kawasan Malaysia-Thailand Joint Development Area, iaitu kawasan pembangunan bersama antara Malaysia dan Thailand di Teluk Siam. Oleh sebab kawasan tersebut merupakan kawasan pembangunan bersama antara dua negara, Kerajaan Persekutuan berpendapat bahawa hasil petroleum daripada kawasan tersebut tidak boleh dianggap sebagai milik negeri Kelantan secara langsung. Berdasarkan tafsiran inilah, Kerajaan Persekutuan menyatakan bahawa Kelantan memang tidak layak menerima royalti petroleum secara rasmi walaupun negeri tersebut berada berhampiran dengan kawasan pengeluaran petroleum yang dinyatakan.
apa maksud 3 batu nautika? Pertama sekali, untuk memahami mengapa isu royalti petroleum Kelantan menjadi perdebatan, kita perlu memahami satu konsep penting dalam Undang-Undang Laut, iaitu sempadan 3 batu nautika. Batu nautika merupakan unit ukuran yang digunakan dalam pelayaran dan juga undang-undang maritim. Satu batu nautika bersamaan dengan kira-kira 1.852 km. Dalam sistem perundangan di Malaysia, kuasa kerajaan negeri terhadap kawasan laut biasanya hanya meliputi sehingga 3 batu nautika dari garis pantai negeri tersebut. Ini bermakna kawasan laut yang berada dalam jarak 3 batu nautika dari pantai dianggap sebagai perairan negeri, dan juga negeri tersebut mempunyai hak tertentu terhadap sumber yang dijumpai di kawasan tersebut. Akan tetapi, jika sesuatu sumber seperti petroleum ditemui di luar jarak 3 batu nautika, kawasan tersebut akan dianggap sebagai perairan persekutuan yang berada di bawah kuasa kerajaan pusat. Konsep ini juga berkait rapat dengan pelaksanaan undang-undang seperti Akta Kemajuan Petroleum 1974 yang memberikan kuasa sepenuhnya kepada Petroleum Nasional Berhad atau Petronas untuk menguruskan semua sumber petroleum di dalam negara. Jadi di dalam konteks isu Kelantan, kebanyakan lapangan petroleum yang disebut seperti Bumi Field terletak lebih jauh daripada 3 batu nautika dari pantai Kelantan. Jadi disebabkan itu, Kerajaan Persekutuan berpendapat bahawa kawasan tersebut tidak berada dalam sempadan perairan negeri Kelantan, dan inilah yang menjadi asas kepada tuntutan royalti petroleum oleh Kerajaan Negeri Kelantan. Apa itu Wang Ihsan? Walaupun Kerajaan Persekutuan tidak mengiktiraf tuntutan royalti petroleum oleh Kelantan, Kerajaan Persekutuan tetap memberikan bantuan kewangan yang juga dikenali sebagai Wang Ihsan. Wang Ihsan merujuk kepada bayaran bantuan kewangan yang diberikan kepada sesebuah negeri walaupun negeri tersebut tidak diiktiraf secara rasmi sebagai negeri pengeluar petroleum. Dalam kes Kelantan, Wang Ihsan diberikan sebagai bantuan pembangunan kepada rakyat negeri tersebut. Namun begitu, Kerajaan Negeri Kelantan berpendapat bahawa Wang Ihsan yang diterima tidak sama dengan royalti petroleum. Mereka berpendapat bahawa pembayaran tersebut sepatutnya diberikan sebagai royalti yang sah berdasarkan Perjanjian Petroleum tahun 1935. Perbezaan tafsir inilah yang menyebabkan isu ini terus menjadi perdebatan antara kerajaan negeri dan Kerajaan Persekutuan sehingga ke hari ini. Apakah perkembangan terkini isu royalti petroleum Kelantan? Adakah isu ini telah selesai ataupun masih menjadi perdebatan? Isu royalti petroleum Kelantan telah melalui beberapa perkembangan penting dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Sebagai contoh, Kerajaan Negeri Kelantan pernah memfailkan tindakan undang-undang iaitu saman terhadap Petronas bagi menuntut bayaran royalti petroleum. Walau bagaimanapun, pada tahun 2019, Kerajaan Negeri menarik balik saman tersebut selepas rundingan dengan Kerajaan Persekutuan. Dalam beberapa keadaan, Kerajaan Persekutuan juga telah menyalurkan bayaran berkaitan petroleum kepada Kelantan walaupun istilah yang digunakan tidak semestinya disebut sebagai royalti. Perkembangan ini menunjukkan bahawa isu royalti petroleum Kelantan semestinya masih belum diselesaikan sepenuhnya dan masih menjadi perbincangan dalam politik serta dasar ekonomi negara sehingga ke hari ini. Secara keseluruhannya, isu royalti petroleum Kelantan merupakan satu isu yang kompleks kerana melibatkan tafsiran undang-undang, sempadan perairan serta hubungan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan.
Kerajaan Negeri Kelantan berpendapat bahawa mereka layak menerima royalti petroleum berdasarkan Perjanjian Petroleum tahun 1975 dengan Petronas. Namun sebaliknya, Kerajaan Persekutuan berpendapat bahawa petroleum yang ditemui berhampiran Kelantan berada di luar sepadan perairan negeri dan oleh itu, negeri tersebut tidak layak menerima royalti secara rasmi. Perbezaan tafsiran ini menyebabkan isu royalti petroleum Kelantan terus menjadi perbahasan dalam politik dan ekonomi Malaysia sehingga ke hari ini. Oleh itu, penyelesaian kepada isu ini memerlukan penjelasan yang jelas dari segi undang-undang serta kerjasama dan kesefahaman antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan demi menjaga kepentingan rakyat dan juga pembangunan negara. Jadi, itu sahaja yang ingin disampaikan oleh saya pada hari ini. Jadi, untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi saya di nombor tertera ataupun hubungi saya melalui email yang tertera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini adalah rujukan-rujukan saya